Kau tahu tak, aku ni bukannya orang yang rajin sangat tau nak tepek something kat muka aku. Lagi-lagi nak tepek secara konsisten. Tapi tidak pada produk ni. Skin Calm Toner Pad daripada Rosiana. Toner pad ni aku sapu kat suami aku pun. Suami aku cakap bila bangun tidur kulit jadi lembut. Aku tak tipu aku memang pakai ni. Cumanya aku tak adalah pakai hari-hari sebab kadang-kadang aku terlupa. Aku start pakai ni masa minggu kedua aku berpantang sampai sekarang. So korang tengok dalam dia dah nak habis. Sebab aku jenis tak pakai hari-hari. Kadang-kadang aku terlupa. Biasanya aku pakai malam je sebelum tidur. Lagi satu nak jimat. Walaupun dia agak pricey, tapi pada aku kesan dia sesuai lah dengan aku kan. Okay, dia dah siap-siap bagi penyepit ni. And then korang sepit lah. Ambil. Macam tu. Lepas tu letak kat muka. Dia ada dua bahagian tau. Satu yang macam berpetak-petak ni, satu lagi rata. Yang rata ni kalau korang nak buat mask, kau letaklah 2-3, satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini ke. Tapi sebab aku ni nak pakai as a toner, aku pakai yang berkotak-kotak ni lah. Kau sapu je seluruh muka kau, dia dah nampak efek glowing. Okay, ni tak pakai filter. Ni tak pakai filter. Lepas tu kulit kau akan lembut pada pagi sampai petang. Okay. Ya Allah, in love sangat weh. Nampak tak? Nampak tak? Aku punya pori pun dah makin mengecil. Embrace your face. Gitu. Kita ni kenalah terima kekurangan diri kita. Sebab mungkin kita tak sama macam orang lain. So, siapa yang belum dapatkan sekarang Toner Pad by Rosiana.